Okay, sekejap. Cuba tengok speed yang kita orang dapat ni. Tak tahu tak kita orang pakai SIM card apa? SIM card Tone Wow. SIM card yang korang pakai biasanya dapat call dengan data je. Betul. Tapi SIM card Tone Wow ni ada 9 lagi extra kelebihan. Yang pertama, boleh kekalkan nombor lama. Kedua, plan data dia berbala. RM35 pun boleh dapat 75GB data high speed. Kalau RM60 boleh dapat sehingga 240GB. Lebih daripada unlimited yang ada FUP. Data SIM card ni adalah data high speed yang tiada speed cap, tiada sekatan kelajuan. Memang puas hati. Data tak habis, boleh carry forward ke bulan yang seterusnya. Jadi data tu berganda. Menarik lagi, SIM card ni siap ada PA takaful sehingga RM50,000. Siap ada hibah RM4,000. Maksudnya apa-apa jadi dekat kita, waris boleh dapat sehingga RM4,000. Padahal guna SIM card macam biasa je. Menarik kan? Setiap kali top up boleh dapat point. Okay, point tu kita boleh tengok dekat apps, dekat bahagian voucher ni. And then kita boleh tengok lah. Okay, macam contoh sekarang ni ada Touch and Go, Baskin Robin dan banyak lagi sebenarnya. Contoh kita masuk dalam Touch and Go dan kita boleh beli barang lah. Pilihan dia hampir setiap bulan company satu buat campaign top up, di mana ada cabutan bertuah yang bermacam-macam hadiah. Baru-baru ni ada yang menang smartphone, ada yang menang iPad, even ada yang dapat gold bar dan macam-macam lagi. Yang paling menarik sekali ialah ada family plan. Katakan keluarga kita, saudara kita boleh dibayar royalty daripada Tone Wow sebanyak 10%. Maksudnya kalau contoh ayah kita top up 100, kita dibayar RM10 masuk ke dalam account bank. Itu baru ayah saja yang top up. Bayangkan kalau seluruh ahli keluarga kita top up setiap bulan lah kita akan dibayar royalty tadi. Unik kan SIM card ni? Atau lebih lanjut, komen dekat bawah.